Assalamualaikum. Okey, part yang ketiga, trip ke Tioman bersama mak dan ayah. Okey, pagi kami pergi sarapan. Kemudian pukul 9.30 kami diminta berkumpul dekat depan reception dan ambil semua peralatan untuk snorkeling, life jacket, snorkel semualah. Dan kita akan dibahagikan ikut boat. Okey, kami dapat boat yang terakhir, yang hujung sekali. Okey, kita perlu berjalan kaki lah untuk ke boat. Okay, view pagi ni macam agak mendung jugalah. Dan ombak pun macam kuat juga sikit. Okay. Agak struggle juga untuk mak naik boat ni sebab dia tak ada tangga. Tapi Alhamdulillah berjaya juga naik. Okay. Jom mulakan perjalanan kita. Ombak agak kuat juga masa ni sebab macam nak hujan, tapi Alhamdulillah lepas tu cuaca cantik. Okay, kita tengok kat luar pula. Tu tengok nampak cuaca agak mendung lah. Alhamdulillah dah sampai spot yang pertama untuk kita snorkeling. Tengoklah air dia. Jernih sangat. Nampak sampai dasar. Kita ingatlah nama tempat dia yang first ni. Okay, bersedia untuk terjun. Okay. Saya punya snorkel sendirilah dan saya beli lens untuk letak sebab saya akan pakai spek. Okay, inilah view untuk spot yang pertama. Ikan-ikan yang comel kat sini dan ada karang ataupun coral kat sini. Korang layan je lah ya video kali ni. Kita layankan view ikan-ikan semasa kita snorkeling. Okey, kemudian spot yang kedua, sini cantik sangat kat sini. Pulau Bakau. Kat sini kalau air pasang kita boleh jalan sampai kat tepi-tepi Paya Bakau, tapi ni sebab air surut kita tak dibenarkan jalan ke sana. So kita main kat sini je dan air kat sini jernih. So mak boleh turun. Air dia cetek je kat sini. So kita dibagi masa kat sini dalam setengah jam untuk berenang-berenang kat sini. Kat sini tak ada apa-apa, tak ada coral. Mendatangi kita, itu kesuratan. Main-main air je kat sini, tak ada coral, tak ada ikan. Dan ambil-ambil gambar lah kejap. Okay, seterusnya kita ke spot yang ketiga. Okay. Kat sini banyak ikan-ikan kecil tu berenang-renang, seronok sangat tengok. Okay, korang layan je lah dulu
Okay, kita on the way ke spot yang terakhir. Masa ni ombak agak kuat. Lama-lama kita. Okey, tapi rupanya tempat yang kita nak berhenti yang terakhir ni sangatlah cantik. Okey. Di sini nama dia Pantai Pasir Panjang. Kat sini sangat cantik. Kat sini kita akan berhenti makan. Diorang dah bagi siap-siap pack lunch untuk makan kat sini. Dan diorang pesan makanan-makanan atau tulang-tulang ikan kita simpan. Boleh bagi baby shark makan kejap lagi. So kami pada mulanya kami makan atas boat je. Sebab mak tak boleh nak turun kan. Di sini macam susah sikit kalau nak turun. Yang lain turun makan dekat pantai lah. So inilah view di Pantai Pasir Panjang. Cantik sangat, air dia jernih. Dah sudah makan, kita jalan-jalan lah tepi pantai dan kita tengok dia orang bagi makan baby shark. Muka pun dah sunburn teruk dah ni. Setengah hari dekat laut. Korang nampak tak tu ada baby shark? Tu ada 2-3 ekor kat situ. Masa ni ombak agak kuat, so bergalun-galun airnya. Inilah view lagi di Pantai Pasir Panjang. Memang puas mata memandang, seronok sangat. Okay, dan kita pun ambil lah gambar sebelum kita berangkat pulang ke hotel. Okay, berakhirlah perjalanan kami snorkeling hari ni. Okay, bye. Assalamualaikum, to the next part.